Saudara dan saudari warga Singapura yang dihormati, ketika kita meraihkan SG60, kita menghormati 6 dekad ketahanan, kemajuan dan perpaduan. Pencapaian ini bukan hanya mencerminkan masa lalu kita, tetapi juga seruan untuk bertindak demi masa depan kita. Pilihan Raya 2025 memberi kita peluang untuk membentuk masa depan itu bersama-sama. Dan saya berdiri di hadapan anda dengan rasa tanggungjawab yang mendalam. Kisah saya berakar pada warisan dari peranan arwah bapa saudara saya sebagai kadi di Johor hingga kisah nenek saya tentang hubungan dengan pemimpin masa lalu. Keturunan saya mengingatkan saya bahawa kepimpinan bukan tentang gelaran. Ia adalah tentang perkhidmatan, visi dan keberanian untuk mengatasi cabaran. Diilhamkan oleh piagam gabungan dan manifesto SUP, saya membawa kepada anda misi untuk memupuk keterangkuman, kelestarian dan inovasi. Piagam gabungan kita menekankan kerjasama dan tujuan bersama. Ia adalah komitmen kepada Singapura di mana setiap suara penting, di mana kepelbagaian diraihkan dan di mana tiada siapa yang ditinggalkan. Manifesto SUP membina asas ini dengan memperjuangkan dasar-dasar yang memperkasakan komuniti, melindungi alam sekitar kita dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Ketika kita melihat ke masa depan, saya berjanji untuk berkhidmat kepada anda dengan integriti dan dedikasi. Bersama-sama, kita dapat mencipta Singapura yang berkembang maju, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi akan datang. Sebuah Singapura yang menghormati masa lalu, sambil dengan berani merangkul peluang masa depan. Terima kasih dan mari kita membuat perjalanan ini bersama-sama. Undilah saya, Nuraini binti Yunus, undilah Parti Bersatu Singapura. Mara ke hadapan bersama.